Betul. Saya start Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, cikgu nak minta kamu semua bangun dulu. Dah lepas makan kan? Bangun dulu. Badan berat ni tahu. Dah lah aircon semua. Okey. Pertama sekali, tengok meja kamu. Susun meja kamu ya. Susun meja kamu. Ada makanan-makanan tu susun. Kita nak belajar. Kita kena ada suasana kelas ya. Okey, yang kedua, cikgu nak tengok lantai, kawasan-kawasan sekitar kerusi kamu semua dalam keadaan baik, tak ada sampah sarap. Okey. Yang ketiga, cikgu nak Syami baca doa. Amin. Okey. Okey. Cikgu jangan duduk dulu. Sabar. Okey, sabar. Okey, cikgu akan bagi nama seorang-seorang. Nak tengok siapa tak datang ni. Okey. Adli Syami. Okey, duduk. Adriana. Okey, duduk. Ahmad Wais. Arif Muzamil. Okey. Atira Al-Husna. Okey, duduk. Atifah. Okey. Azhan Haziq. Allah, kat belakang tak nampak kecil. Awak duduk depan lah. Awak duduk depan. Awak duduk depan. Sinilah, sini tak apa. Awak dah habis dah bentang sini, tak apa. Okey. Hafiz Daniel mana Hafiz Daniel? Allahu tanda lagi tak masuk lagi macam mana ni. Okey, Hanif Nafal. Okey, duduk. Irfan Syahir. Mana Irfan Syahir? Okey, cikgu bumbung. Okey, duduk. Okay. Cikgu bumbung pula, cikgu siling. Okey. Aida mana Aida? Okey, bagus. Naim. Syahrul mana Syahrul? Allah. Mana? Tandas juga. Ya Allah. Sama dengan Afiq ni. Macam mana ni? Okey. Afiq Aiman. Ada. Seri Hidayat. Syahmi. Ada. Naziha. Naili. Okey, Fatin Adila. Ada. Okey, Alia Husna. Batrisha. Tak datang. Batrisha Halim. Okey. Ain Nazira. Amalia. Batrisha. Insyira. Okey. Najiha. Suhaila. Okey, Suhaila. Aina. Okey, last sekali Danish. Okey, duduk. Okey, terima kasih semua. Alhamdulillah semua dah hadir. Kecuali Hafiz dengan Syarul yang pergi tandas. Okey. So, kamu kenal saya? Saya nak ajar awak kenal saya tak? Macam mana? Kenal? Okey. Okey. Ni ingat nama saya? Allah. Okey. Nanti dalam exam tulis penuh macam ni ya. Kalau awak tulis penuh, saya tutup mata sebelah nanti. Faham tak untuk mata sebelah? Maksudnya kalau awak banyak menggoreng bahagian belakang tu, kan? Nanti saya tengok kalau awak jawab macam kena, macam tak kena, saya bagi insya-Allah. Okey. Okey. Apa yang awak lihat daripada video pendek ni? Okey. Cikgu memang tahu pun pemirsa tapak. Kan? Tapi cikgu nak nilah. Nak bagi ganjaran lah RM5. Okey. Siapa cepat angkat tangan sabar lu. Dulu. Okey. Apa yang pelik dengan gambar ni? Video ni? Apa? Awak? Betul. Sapu tanah. Nanti lepas kelas ya. Sabar
Okay, itu yang pelik, sapu tanah. Sebab cikgu suruh AI. Kita kan sekarang dah zaman moden. Jadi kita buatlah video pendek nak tunjuk yang kita ni pasal kerja-kerja pembersihan tapak. Jadi apa yang kita dapat daripada gambar ni sebenarnya, video ni sebenarnya, AI tu kita boleh tengok tapi kita tak boleh percaya. Betul tak? Jadi semua yang AI tu tentukan untuk kita, kita yang kena tentukan sendiri. Tak adalah ikut bulat-bulat. Okay, next. Jadi kita akan belajar bab 1, iaitu pembersihan tapak. Dan kursus yang awak ambil ini ialah teknologi pembinaan 1, di mana di bawah asas binaan. Okay. Jadi untuk hasil pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, cikgu nak kamu semua dapat menyatakan definisi dan tujuan pembersihan tapak dengan jelas dan tepat. Yang kedua, cikgu nak kamu menerangkan 3 jenis fungsi peralatan pembersihan tapak secara lisan dengan jelas melalui perbincangan dan pemerhatian dalam pemerhatian bahan visual. Dan yang terakhir adalah menyusun proses kerja pembersihan tapak mengikut turutan yang tepat. Okey. Jadi untuk definisi yang pertama, cikgu nak kamu semua ikut apa cikgu baca kat depan ni. Okey. 1, 2, 3. Proses peniadaan kawasan tapak tanah atau tapak bina yang telah ditetapkan untuk tujuan pembinaan halangan fizikal tumbuh-tumbuhan dan bahan-bahan yang tidak dikehendaki. Okey. Dari segi penerangan definisi ni kan terlalu panjang. Jadi macam mana kita nak pendekkan? Macam mana? Apa key point from the slide? Okay. Ada siapa? Semua takut lah. Macam mana ni? Okay. The key point to the definitions, don't worry. Kalau awak tulis dalam exam, key point yang saya cikgu bagi ni, insyaAllah dapat markah penuh, 2 markah. Yang pertama adalah membuang segala halangan fizikal tumbuh-tumbuhan dan bahan-bahan yang ada di tanah. Yang pertama, buang segala halangan fizikal. Yang kedua, perlu nyatakanlah kawasan tu kawasan apa. Kalau awak tak nyatakan, nanti awak buat macam kerja amal pula. Betul tak? Okay. Okay, seterusnya adalah tujuan dan perincian umum. Cikgu nak awak tahu bahawa dalam pembersihan tapak ni perlu dilakukan selepas kerja ukur lokasi selesai dijalankan. Okay. Kat sini ada pelajar-pelajar BBB, ada pelajar-pelajar catering. Okay. Pelajar-pelajar BBB dan catering ni kita ibaratkan BBB adalah seorang kontraktor dan manakala BBC adalah seorang klien. Jadi antara yang awak perlu tahu dalam ukur lokasi selesai, perlu adanya dokumen-dokumen tanah ataupun pelan tapak tanah yang awak ada sebelum awak bagi kepada pelajar-pelajar BBB, iaitu kontraktor. Jadi dalam peringkat permulaan pembersihan tapak, kerja-kerja membuang tumbuh-tumbuhan dari bumi asal dan bahan tambahan perlulah ikut dengan tujuan yang pertama, iaitu kita kena elakkan tumbuh-tumbuhan yang reput. Contoh tumbuhan reput seperti pokok-pokok, rumput, semak dan sebagainya yang boleh menyebabkan mendapan. Contoh macam akar. Jadi yang kedua adalah mengelakkan gangguan ke atas proses pemadatan subgrade. Itu adalah 2 tujuan utama dalam kerja pembersihan tapak. Okay. Seterusnya, peralatan dan jentera. Peralatan dan jentera ini bergantung kepada saiz dan lokasi tujuan, bergantung dengan pembersihan tanah, dan perlu memerlukan peralatan membersih profesional dengan menggunakan mesin dan jentera bagi menjimatkan masa dengan hasil kerja yang efisien. Okey. Kumpulan dan jenis mesin dan jentera. Bagi kawasan berbukit, macam mana kita nak lakukan?
Bagi kawasan bukit, kita perlu adanya proses penabakan dan pemotongan kawasan tanah yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Ada terdapat juga peralatan-peralatan seperti peralatan memotong, menggali, peralatan mengangkut dan sebagainya. Okey, sampai sini faham tak definisi dan tujuan? Faham. Okey. Jadi seterusnya adalah kategori peralatan dan jentera. Untuk kategori peralatan dan jentera, yang pertama adanya peralatan memotong, kedua adalah peralatan menggali, yang ketiga peralatan mengangkut, yang keempat mesin pemotong, yang kelima jentera penggali dan yang keenam jentera pengangkut. Untuk kategori peralatan, yang pertama peralatan memotong secara manual seperti kapak, gergaji bingkai besi dan parang. Ingatlah ini fungsi-fungsi dia. Ini seperti menebang pokok kecil, kapak, gergaji bingkai besi, untuk memotong dahan, batang pokok, dan parang seperti digunakan untuk menebas semak, samun dan tumbuh-tumbuhan yang menjalar. Yang kedua adalah peralatan menggali, menggaut. Macam mana kita nak gunakan peralatan menggali atau menggaut ni? Adanya contoh barangan ataupun peralatan yang kita guna seperti cangkul, skop, shovel ataupun penggaruk atau pencakar besi. Ini sebagai satu alatan yang biasa digunakan, tapi kebiasaannya untuk projek biasanya nak senang kita guna jentera lah. Okay. Okay. Kategori peralatan dan mesin. Peralatan mengangkut manual seperti kereta sorong dan pongkis. Pongkis ni yang warna kuning ni. Siapa yang tak tahu, sekarang dah boleh ambil tahu. Jadi kegunaannya sama, cuma dari segi kuantitinya, secara ini pongkis guna secara sikit, manakala kereta sorong banyaklah. Untuk mesin pemotong mekanikal seperti mesin gergaji berantai ataupun chainsaw, dia digunakan khusus untuk menebang pokok besar dan memotong batang kayu dengan pantas. Okey, yang kelima jentera penggali dan pembersihan. Untuk jentera berat seperti excavator dan bulldozer biasanya akan digunakan dalam kerja pembersihan tapak, di mana untuk mencabut tunggul pokok ataupun grooving, menggali lubang dan memuatkan sisa ke dalam lori. Yang kedua adalah jentolak bulldozer, digunakan untuk menolak tumbuh-tumbuhan, meruntuhkan struktur kecil dan meratakan permukaan tapak. Yang terakhir adalah jentera pengangkut berat ataupun kita panggil di dalam site, iaitu lori tipe ataupun dump truck tipe truck, untuk angkut sisa pokok dan semak. Okey, semua soalan kritikal, tak ada critical thinking. Okey, boleh tak nak bakar ataupun lupuskan bahan-bahan secara membakar dalam tapak bina? Tak boleh, sebab bahaya. Betul. Biasanya akan guna lori pengangkut berat untuk buang dalam ke tempat pelupusan tapak. Okey. Okey. Untuk aktiviti berkumpulan, cikgu nak ada 6 kumpulan. Setiap kumpulan akan menerima satu kertas A4 yang mempunyai gambar peralatan. Lepas tu cikgu nak minta kamu semua tulis 2 sahaja, iaitu kategori peralatan. Yang kedua adalah fungsi peralatan, mesin atau jentera tersebut. Fungsilah. Okey. Lepas tu pelajar yang membuat pembentangan akan ditentukan melalui kesepakatan suara pelajar-pelajar. Okey. Okey, macam mana nak bagi ni? Cikgu nak ni lah, gabunglah asyik laki-laki perempuan. Okey. Start Adriana, 1 sampai ini sambung. 1 2 Syafir 3 4. Tak fokus. 1. Macam mana ni tak fokus? 2 3 4. 1 2 3 2. Danish 3 5 6 1
Okey, semua pergi ke grup masing-masing. Mampus. Tak pandai menangannya. Okey. Wakil boleh datang ke depan. Pilih. Pilih. Eh 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 eh. Dua. Kau grup berapa? Oh, 5 dengan 5 macam tu ke? Ya. Wakil grup. 6. Pilih. Okey. Okey, kamu boleh start sekarang. Silap lah. Pen, pakai pen. Ikut yang sesuai lah. Pakai apa? Dah start. Hah? Awak tak fokus. Pakai pen lah, pen. Maka tak ni. Macam mana tak ada pen ni? Ya Allah, teruknya. Ni, buat ni kategori peralatan. Apa kategori yang kita belajar tadi? Ada 6. Yang kedua, bagi tahu fungsi apa gambar yang awak dapat tu. Menjajah semua. Siap lah. Maju. Nak tanya apa tu? Memang conteng. Kena tulis. Tak ada marker. Tak apalah awak. Pakai pen. Ada pen. Kata lain? Boleh lah. Siap? Alhamdulillah. Okay. Tak ada. Dah siap. Okay. Okay, dah siap. Tunggu Tunggu grup lain. Sebab semua kena bentang, jangan risau. Semua ada can. Tak boleh tulis macam kad lah. Tak apa. Marker whiteboard tu tak boleh. Cetaka apa? Kat majlis kahwin. Tak ada lah. Boleh ke ni?
Betul, betul. Betul, betul, betul. Terima kasih. Okey, okey. Ah, nanti. Betul salah tak apa. Kita belajar. Okey? Okey. Dah siap? Okey, duduk. Okey. Okey semua, duduk tempat masing-masing. Okey. Jadi, cikgu akan sebut 1, 2, 3. Awak semua kena tentukan nak kumpulan mana yang bentang dulu. Okey. 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 1, 2, 3. Okey. Okey. Okey, Aida sila ke depan. Syarul. Syarul Aida boleh. Okey. Okey. Terangkan. Ha. Ada. Allah. Tu. Ha. Sehingga gaji bantai. Betul. Bagi okey. Dua boleh duduk. Syarul. Macam-macam. Okey. Gelah. Macam-macam. Okey. Yang tadi tu grup apa? Grup 5. Okey, grup 5 nak grup berapa? Grup 3. Okey. Nama siapa? Syami. Allah. Syami ke depan. Memang ramai peminat Syami ni. InsyaAllah. Shh. Apa? Hmm. Lubang, okey, lubang. Okey lah. Okey tu. Okey, boleh duduk. Okey, terima kasih Syami. Syami daripada kumpulan mana? Nombor apa? 3. Okey, kumpulan 3 nak kumpulan mana? Afiq Daniel. Masya-Allah. Okey, Azahan Haziq boleh ke depan. Ramai peminat azan ni. Kuat sikit. Betul. Okey. Okey, boleh. Dah habis dah. Tu je. Oh, ini okey. Ada apa-apa soalan? Okey, tak ada Okey, boleh duduk. Okey, kumpulan Azan Haziq. Duduk. Okey, nak pilih dari kumpulan mana pula? Afiq Daniel. Okey.
Okey, terima kasih Afiq. Ada soalan? Ada soalan? Okey, kumpulan Afiq nak pilih kumpulan mana pula? Yang tinggal kumpulan apa je? Kumpulan satu. Afiq. Okey, sabar. Okey. Cikgu kira 3 2 1, sebut satu nama. 3 2 1. Okey. Afiq. Okey, Afiq ke depan. Ah. Okey. Okey, terima kasih Afiq. Boleh duduk. Okey, last. Syahir. Okey, Cikgu Syahir. Kena je. Sisa tanah. Okey, boleh duduk. Okey, duduk. Sebenarnya beza dia adalah dari segi kuantiti sebenarnya. Kuantiti sikit, kuantiti banyak. Ada je pongkes angkat tanah. Ikutlah korang. Okey, ikutlah korang. Macam mana ni? Okey. Okey, seterusnya adalah prosedur utama kerja pembersihan tapak. Okey. Proses kerja pembersihan tapak. Yang pertama adalah penembangan dan pembersihan, clearing, di mana memotong dan membuang semua tumbuh-tumbuhan, semak samun dan sampah sarap di dalam sepadan yang telah ditentukan oleh juruukur. Yang kedua adalah menyingkirkan tunggul ataupun grobbing, di mana kita akan cabut tunggul kayu dan akar sehingga kedalaman sekurang-kurangnya 0.5 meter hingga 1 meter di bawah paras bumi asal, untuk nak elakkan daripada perebutan organik ataupun akar-akar yang boleh menyebabkan mendapan di tanah. Yang ketiga adalah membuang lapisan tanah atas ataupun kita boleh panggil stripping soil, di mana kita akan buang lapisan tanah biasanya sekitar 150 mm hingga 300 mm yang mengandungi banyak bahan organik dan menyimpannya di tempat khas stockpiling. Yang keempat ialah perubahan struktur sedia ada, di mana sekiranya ada tembok, pagar atau bangunan yang lama yang menghalang pelan pembinaan baru, kita perlu robohkan ataupun biasanya robohkanlah ataupun boleh sambung buat. Yang kedua adalah pengurusan sisa, di mana sebagai kontraktor kita kena pastikan di mana semua sisa binaan dibuang ke tapak pelupusan sampah yang sah mengikut garis panduan pihak berkuasa. Jadi kita tak bolehlah nak bakar kat tempat pembinaan tersebut. Okey. Kat sini ada 5 proses utama pembersihan tapak. Yang pertama yang mana? Clearing. Okey. Okey. Yang pertama penembangan dan pembersihan, clearing. Okey, yang kedua grubbing. Okey.
Grubbing ni berapa dia punya tanah kita nak buang untuk buang akar tunggul kayu tersebut? Berapa? Ha, grubbing ni nak singkirkan tunggul kayu. Pokok tu. Jadi kan ada akar. Berapa lapisan tanah kita nak buang akar tu? 0.5 hingga 1. Bagus Wais. Okey. Okey. Okey, ni yang kedua. Yang ketiga, yang mana? Membuang lapisan tanah. Okey. Buang lapisan tanah ni berapa? Berapa ketebalan dia? 150 hingga 300 mm. Okey. Yang keempat, yang mana? Perubahan struktur sedia ada. Yang kelima adalah pengurusan sisa. Jadi cikgu nak ceritalah salah satu pengalaman cikgu ketika cikgu masa tu tingkatan 3. Cerita ni tak adalah sedih sangat, tapi kalau nak nangis, nangislah. So masa tu, ketika tu dalam 2 ke 3 bulan lagi untuk PT3. Dah dengar dulu lah. Okay, 2 ke 3 bulan lagi untuk PT3. Berlakunya satu, tak adalah musibah. Ayah cikgu meninggal. Okay, memang sebulan selepas raya lah. Okay. Jadinya arwah ayah cikgu dahulu ada beli satu tanah. Tanah tu dekat je kat sini. Nak datang rumah cikgu pun boleh. Okay, dekat je, dekat Parit Yani. Parit Yani. Kalau tahu, tahulah. Kalau tak tahu, carilah. Okay. Sate? Okay. Dah beli apa? Arwah ayah dia beli satu tanah, bidang tanah lah. Okay. Mula-mula selepas arwah ayah cikgu dah meninggal, berlakulah konflik di mana kita nak cerita lah. Ni personal lah, jangan cerita kat orang luar. Okay. Okay. Cerita sini habis sini deh. Kita gini kita cerita lah. Kita kan dah duduk apa? Kita sebelum ni cikgu duduk Kulai Johor. Jadi kita nak pindah ke tempat baru ni dengan kawasan baru. Kita tak kenal orang kat situ kan. Jadi kita abang lah kat mak kita. Kita cakap dengan mak, kita nak hidupkan kehidupan baru kat kawasan baru yang kita tak kenal orang. Jadi adik-beradik cikgu dengan cikgu sekali lah convince my mother to stay at Kulai because of environment, you know. Tak faham? Gak bisa bahasa Inggeris? Okay. Okay, maksudnya kita nak suruh mak kita stay lah untuk kita tinggal dekat kawasan yang biasa kita dah ada jiran-jiran kat situ dah kenal. Kalau ada kawan-kawan semua, mak dah kenal. Tapi disebabkan mak terlalu sayang dan tak nak terbiarkan satu bidang tanah tu yang ayah dah beli, jadi mak teruskanlah projeknya. Jadi nak dikaitkan dengan topik ini sebenarnya, patutnya cikgu cerita ni masa awal-awal tapi lupa pula. Patutnya masa awal beli tanah tu bergaduh dengan orang yang jual tanah ni. Gaduh dengan adik-beradik. Tak bertumbuk, tapi dia putar belik. Dia punya putar belik tu bahaya. Tak, dia sebab putar belik ni sebab adik-beradik yang jual tanah ni, dia jual tanah, abang dia jual tanah sebab ada nama. Lepas tu adik dia perempuan tu macam tak nak jual. Sampai sekarang ni pun dia mesej mak saya lah, mak cikgu ni. Dia tanya, "Akak ada nak jual tanah tu tak? Ni jual tanah belakang kebun ada tiba-tiba." Lepas tu cakaplah harga murah lah apalah. Kita pun tak layan lah. Pergilah, awak tak kisahlah sebab dia dah jual.
Yang jualnya abang dia, atas nama abang dia. Tapi disebabkan tak tahulah dia sayang sangat tanah dia ke, ataupun dia tak nak lepaskan tanah dia ke, ataupun abang dia songlap duit ke, itu pun tak tahulah. Tapi dijadikan cerita adanya konflik orang yang jual tu. Tapi disebabkan dia abangnya dah setuju, dapatnya pelan tanah, dapatnya dokumen tanah semua, pelan tapak semua dapat, jadinya dapatlah beli tanah tersebut. Jadi dalam proses pembersihan tapak tu, cikgu ingat lagi, memang kawasan rumah tu memang semak samun. Bukan semak samun saja, ada kelapa sawit lah, terbiar lah, memang teruk lah. Itu kalau lalu semak tu, InsyaAllah lah jumpa ular. Jumpa ular, jumpa ular dengan biawak. Biawak tak ada. Dia yang rarenya jumpa telur ayam. Tu rare, jumpa telur ayam. Ayam hutan. Jadi masa awal-awal pembersihan tapak tu, okay. Masa awal-awal pembersihan tapak tu, cikgu buatlah kerja-kerja pembersihan tapak ni. Tapi awal-awalnya cikgu biasanya pakai parang lah untuk nak bersihkan. Lepas tu adanya cikgu racun semak samun. Tapi dalam prosedur utama pembersihan tapak ni, yang keempat tu, perubahan struktur sedia ada. Masa cikgu kontraktor nak buat rumah tu, kita tak robohkan struktur yang ada. Maksudnya rumah tu ada lagi, cuma kita tambah. Jadi nak jimat lah, jimat dari segi kewangan dan sebagainya. Okey. Dah habis dah. Alhamdulillah. Okey. Okey, kesimpulan daripada pembelajaran hari ini berkaitan dengan pembersihan tapak. Cikgu nak minta semua kita imbas kembali apa yang kita belajar. Yang pertama, apa yang kita belajar? Definisi. Lagi? Tujuan. Fungsi, definisi. Yang pertama berkaitan dengan definisi, iaitu proses penyediaan kawasan tapak atau tapak bina yang ditetapkan untuk kita membersihkan ataupun membuang segala halangan fizikal, tumbuh-tumbuhan, bahan dan yang dikehendaki. Yang kedua, tujuan. Okey, tujuan ni ada dua je. Kita ingat balik, iaitu elakkan tumbuh-tumbuhan reput yang boleh menyebabkan endapan. Yang kedua adalah mengelakkan gangguan ke atas proses pemadatan subgrade. Okey, yang kedua kita belajar pasal jenis mesin dan jentera. Kategori dia. Ada berapa kategori? Ada 6. Yang pertama peralatan memotong, yang kedua peralatan menggali, mengangkut, pemotong, penggali, pengangkut. Okey. Ini alatan-alatannya yang kita belajar. Kita sorong, pongkes, kapak, cangkul, skop, penggaruk, chainsaw, jentolak, jengkaut dan lori tipe ataupun dump truck. Okey. Yang terakhir adalah proses kerja pembersihan tapak. Ada berapa proses kerja? Ada 5. Yang pertama apa? Yang kedua, menyingkirkan tunggul, grubbing. Yang ketiga, membuang lapisan tanah atas. Yang keempat, bohan struktur sedia ada. Yang kelima, pengurusan sisa. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Semoga apa yang awak belajar ni ingat sampai mati. Nanti kalau awak dah jadi cikgu, dah pencen, nak beli tanah, awak kena tahulah kerja-kerja pembersihan tapak ni. Tapi boleh je nak lepas kepada kontraktor. Cuma kalau nak kurangkan kos ataupun sebagainya, bolehlah buat kerja sekali dengan keluarga disayangi. Okey. Itu. Jadi cikgu nak minta semua bangun. Okey. Belum baca doa dulu. Okey. Adeli, sila baca doa.
lillazina amanu wassalihat tawasaw bil haqq tawasaw bis. Amin. Okay, terima kasih semua, boleh bersurai.